Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Rizal, pakar perubatan keluarga. Hari ini saya nak kongsikan satu perkara yang sering berlaku dalam kalangan rakyat Malaysia, iaitu masalah sakit lutut. Setiap hari saya jumpa pesakit yang mengadu lutut berbunyi, bila bergerak, nak beriadah susah terpaksa duduk atas kerusi dan rasa mencucuk bila jalan jauh. Masalah ini bukan menyerang warga emas je. Malah ramai usia 40-an pun dah mula rasa kesannya. Dalam dunia perubatan, ini kita panggil sebagai tanda awal osteoartritis atau haus sendi. Bila tulang rawan yang melindungi lutut makin menipis, geseran berlaku dan menyebabkan sakit, bengkak dan pergerakan jadi terbatas. Salah satu suplemen yang saya lihat semakin ramai gunakan dengan maklum balas positif ialah Sandix. Apa yang menarik tentang Sandix ialah ia menggabungkan bahan semula jadi yang bantu menyokong pelinciran sendi, kurangkan ketegangan dan bantu tingkatkan fleksibiliti. Tapi ingat, Sandix bukan pengganti rawatan doktor. Ia hanya ikhtiar tambahan untuk bantu rasa lebih lega dan kekalkan kualiti hidup harian. Yang paling penting, dapatkan pemeriksaan dan dengar nasihat doktor.